Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Balqis Amirah binti Muhammad Johari dari unit BM2, pelajar PPISNP, Ambilan Ogos 2025-2030. Baiklah, pada hari ini, saya akan membentangkan tentang isu berkaitan dengan sumber tenaga boleh diperbaharui serta potensi, pasaran dan keperluannya di Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya untuk menerangkan apa itu tenaga. Baiklah, tenaga merupakan salah satu sumber yang sangat penting dalam pembangunan sesebuah negara. Tanpa bekalan tenaga yang mencukupi, aktiviti ekonomi, pembangunan industri dan kehidupan harian masyarakat tidak dapat berjalan dengan lancar. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap tenaga juga semakin meningkat dari semasa ke semasa. Namun begitu, kebanyakan negara di dunia termasuklah Malaysia masih bergantung kepada sumber tenaga konvensional seperti arang batu, petroleum dan gas asli. Sumber tenaga ini dikenali sebagai bahan api fosil dan mempunyai beberapa kelemahan utama seperti pencemaran alam sekitar serta kemungkinan kehabisan sumber pada masa hadapan. Penggunaan bahan api fosil secara berterusan juga dapat menyumbang kepada peningkatan pelepasan gas rumah hijau yang memberi kesan terhadap kestabilan iklim dunia. Oleh itu, banyak negara mula memberi perhatian kepada penggunaan tenaga boleh diperbaharui ini. Jadi, apakah itu sumber tenaga boleh diperbaharui ini? Tenaga boleh diperbaharui ini merujuk kepada tenaga yang dihasilkan daripada sumber semula jadi yang boleh diperbaharui secara berterusan dan tidak akan habis seperti tenaga solar, tenaga angin, tenaga hidro, tenaga ombak dan biogeosim. Jadi sumber tenaga ini dianggap lebih mesra alam kerana tidak menghasilkan pencemaran yang tinggi berbanding dengan sumber tenaga konvensional. Jadi, penggunaan tenaga boleh diperbaharui ini bukan sahaja membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar, malah mampu menyokong pembangunan ekonomi yang lebih mampan. Justeru itu, Malaysia turut mengambil pelbagai langkah untuk memperluaskan penggunaan tenaga ini dalam sistem tenaga negara bagi memastikan bekalan tenaga lebih stabil dan berdaya tahan pada masa hadapan. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada isu tenaga dan cabaran penggunaan tenaga di Malaysia. Salah satu isu utama yang dihadapi oleh Malaysia ialah kebergantungan yang tinggi terhadap bahan api fosil dalam pendanaan elektrik. Walaupun Malaysia mempunyai potensi besar dalam tenaga boleh diperbaharui, kebanyakan tenaga elektrik masih dijana menggunakan arang batu dan gas asli kerana sumber ini mampu menghasilkan tenaga dalam jumlah yang besar secara konsisten. Menurut laporan tenaga global, arang batu menyumbang kira-kira 43% daripada penjanaan elektrik Malaysia, manakala gas asli sekitar 37%. Untuk tenaga solar dan sumber boleh diperbaharui yang lain masih berada pada kadar yang lebih rendah. Keadaan ini menunjukkan bahawa peralihan kepada tenaga yang lebih bersih masih berada pada peringkat pembangunan dan memerlukan usaha yang berterusan. Kebergantungan terhadap bahan api fosil ini telah menimbulkan beberapa masalah utama. Jadi, yang pertama ialah pencemaran alam sekitar. Pembakaran bahan api fosil telah menghasilkan gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang menyumbang kepada perubahan iklim dan pemanasan global. Selain itu, pencemaran udara yang terhasil juga boleh menjejaskan kesihatan manusia serta memberi kesan negatif terhadap ekosistem semula jadi. Baiklah, yang kedua ialah sumber tenaga yang semakin berkurangan. Bahan api fosil merupakan sumber yang tidak boleh diperbaharui dan akan habis apabila digunakan secara berterusan. Sekiranya penggunaan sumber ini tidak dikawal dengan baik, ia boleh menjejaskan bekalan tenaga pada masa hadapan. Yang ketiga pula, ketidaktentuan harga tenaga. Harga bahan api fosil di pasaran dunia sering berubah-ubah
dan bergantung kepada keadaan ekonomi dan geopolitik dunia. Ketidaktentuan harga ini boleh memberi kesan kepada kos penjanaan elektrik serta ekonomi sesebuah negara. Selain itu, permintaan tenaga di Malaysia juga semakin meningkat akibat pertumbuhan ekonomi, pembangunan bandar serta perkembangan teknologi digital seperti pusat data dan kecerdasan buatan yang memerlukan bekalan elektrik yang tinggi. Hal ini menyebabkan penggunaan tenaga terus meningkat pada setiap tahun. Jadi, kajian mengenai penggunaan tenaga di Malaysia juga menunjukkan bahawa permintaan tenaga domestik semakin meningkat selari dengan perkembangan sektor industri dan perkhidmatan negara. Oleh sebab itu, Malaysia perlu mencari alternatif tenaga yang lebih mampan bagi menjamin bekalan tenaga negara pada masa hadapan. Seterusnya, kita pergi kepada konsep tenaga boleh diperbaharui. Jadi, apa itu konsep tenaga boleh diperbaharui? Tenaga boleh diperbaharui ialah tenaga yang dihasilkan daripada sumber semula jadi yang boleh diganti secara semula jadi dan tidak akan habis walaupun digunakan secara berterusan. Sumber tenaga ini biasanya diperoleh daripada proses semula jadi seperti cahaya matahari, pergerakan air dan angin. Penggunaan tenaga boleh diperbaharui semakin mendapat perhatian di seluruh dunia kerana ia lebih mesra alam serta mampu mengurangkan pergantungan terhadap bahan api fosil. Selain itu, tenaga ini juga membantu menyokong pembangunan yang lebih mampan bagi generasi akan datang. Antara jenis tenaga boleh diperbaharui ialah, jadi yang pertama ialah tenaga solar. Tenaga yang diperoleh daripada cahaya matahari melalui penggunaan panel solar yang menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Seterusnya, yang kedua pula ialah tenaga angin. Tenaga yang dijana melalui pergerakan angin menggunakan turbin angin yang mampu menghasilkan tenaga elektrik. Seterusnya, yang ketiga pula ialah tenaga hidro. Tenaga yang dihasilkan melalui pergerakan air di empangan atau sungai yang menggerakkan turbin untuk menjana elektrik. Tenaga yang keempat pula ialah tenaga biogesin. Tenaga yang dihasilkan daripada bahan organik seperti sisa pertanian, kayu dan sisa makanan yang boleh ditukar menjadi tenaga. Tenaga yang terakhir ialah tenaga ombak. Tenaga ini dijana melalui pergerakan ombak di laut menggunakan teknologi tenaga maring. Jadi semua tenaga ini dianggap lebih mesra alam kerana ia tidak menghasilkan pencemaran yang tinggi seperti bahan api fosil serta dapat diperbaharui secara semula jadi. Seterusnya, kita pergi kepada potensi pasaran tenaga boleh diperbaharui di Malaysia. Baiklah, Malaysia mempunyai potensi yang sangat besar dalam pembangunan tenaga boleh diperbaharui ini kerana negara ini mempunyai sumber semula jadi yang mencukupi. Kedudukan geografi Malaysia yang terletak berhampiran garisan khatulistiwa serta keadaan iklim tropika memberikan peluang yang baik untuk pembangunan pelbagai jenis tenaga boleh diperbarui. Selain itu, kerajaan Malaysia juga semakin memberi perhatian terhadap pembangunan sektor tenaga hijau bagi memastikan bekalan tenaga yang lebih mampan serta mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Baiklah, yang pertama ialah potensi tenaga solar. Tenaga solar merupakan sumber tenaga boleh diperbaharui yang paling berpotensi di Malaysia kerana negara ini menerima cahaya matahari sepanjang tahun. Keadaan ini membolehkan tenaga solar dijana secara konsisten dan berpotensi untuk digunakan secara meluas. Kerajaan Malaysia juga telah melaksanakan pelbagai program untuk menggalakkan penggunaan tenaga solar seperti LSS, NEM ataupun NEM dan pemasangan panel solar di bangunan serta rumah kediaman. Langkah ini membantu meningkatkan penggunaan tenaga solar dalam kalangan masyarakat dan sektor industri. Kini, semakin ramai pengguna mula memasang panel solar di rumah mereka dan menjadi prosumers iaitu pengguna yang bukan sahaja menggunakan tenaga tetapi juga menghasilkan tenaga sendiri melalui sistem solar. Seterusnya ialah tenaga hidro. Malaysia juga mempunyai potensi besar dalam tenaga hidro, terutamanya di Sabah dan Sarawak
yang mempunyai banyak sungai serta sumber air yang sesuai untuk pembangunan empangan hidroelektrik. Tenaga hidro ini juga mampu menjana tenaga elektrik dalam jumlah yang besar serta mempunyai jangka hayat yang panjang. Selain itu, empangan hidroelektrik juga mampu menyediakan bekalan tenaga yang lebih stabil berbanding beberapa sumber tenaga boleh diperbaharui yang lain. Seterusnya ialah potensi tenaga biogeosin. Malaysia merupakan salah satu pengeluar kelapa sawit terbesar di dunia. Industri ini menghasilkan pelbagai jenis sisa pertanian seperti tandan kosong, serat dan tempurung yang boleh digunakan sebagai sumber tenaga biogeosin. Penggunaan biogeosin bukan sahaja membantu menjana elektrik, tetapi dapat mengurangkan masalah sisa pertanian serta meningkatkan penggunaan sumber secara lebih cekap. Akhir sekali ialah tenaga angin dan tenaga ombak. Walaupun tenaga angin tidak begitu dominan di Malaysia kerana kelajuan anginnya agak rendah, kajian menunjukkan bahawa tenaga ini masih mempunyai potensi untuk dibangunkan di kawasan tertentu seperti kawasan pantai dan pulau. Selain itu, tenaga ombak juga berpotensi untuk diterokai pada masa hadapan melalui pembangunan teknologi tenaga marin yang semakin berkembang. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada keperluan tenaga boleh diperbaharui di Malaysia. Penggunaan tenaga boleh diperbaharui sangat penting bagi Malaysia atas beberapa sebab utama. Peralihan kepada sumber tenaga yang lebih bersih dapat membantu negara mencapai pembangunan yang lebih mampan serta mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Selain itu, tenaga boleh diperbaharui juga dapat membantu memastikan bekalan tenaga yang lebih stabil bagi memenuhi keperluan ekonomi dan pembangunan negara. Yang pertama ialah menjamin keselamatan tenaga negara. Dengan meningkatkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui, Malaysia dapat mengurangkan kepergantungan terhadap bahan api fosil yang diimport dari luar negara. Hal ini dapat membantu memastikan bekalan tenaga negara lebih stabil dan tidak terlalu bergantung kepada pasaran tenaga global. Baiklah, yang kedua ialah dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Tenaga boleh diperbaharui menghasilkan pelepasan karbon yang jauh lebih rendah berbanding bahan api fosil. Oleh itu, penggunaan tenaga ini dapat membantu mengurangkan pencemaran udara serta menyokong usaha global dalam menangani perubahan iklim. Selain itu, dapat menyokong pembangunan ekonomi hijau. Pembangunan tenaga boleh diperbaharui ini dapat mewujudkan peluang pekerjaan dalam bidang teknologi hijau seperti kejuruteraan tenaga, penyelidikan teknologi, pemasangan sistem solar dan pengurusan tenaga. Hal ini dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada dasar dan sasaran tenaga boleh diperbaharui di Malaysia. Kerajaan Malaysia telah menetapkan beberapa sasaran penting bagi meningkatkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui. Melalui Pelan Hala Tuju Tenaga Negara, Malaysia telah menyasarkan sebanyak 31% tenaga boleh diperbaharui menjelang 2025, 40% menjelang 2035 dan 70% menjelang 2050. Setakat tahun 2025, Malaysia telah mencapai kira-kira 32% kapasiti tenaga boleh baharu yang menunjukkan perkembangan positif dalam usaha peralihan tenaga negara. Baiklah, akhir sekali kita pergi kepada cabaran pembangunan tenaga boleh diperbaharui. Walaupun mempunyai potensi yang besar, pembangunan tenaga boleh diperbaharui di Malaysia masih menghadapi beberapa cabaran. Antaranya ialah kos pelaburan yang tinggi. Pembinaan loji tenaga solar atau hidro memerlukan kos yang tinggi pada peringkat awal. Seterusnya ialah kekangan teknologi. Sesetengah teknologi tenaga boleh diperbaharui masih memerlukan penyelidikan dan pembangunan. Akhir sekali ialah kesedaran masyarakat. Tahap kesedaran masyarakat mengenai penggunaan tenaga hijau masih perlu dipertingkatkan. Baiklah, secara keseluruhannya, tenaga boleh diperbaharui ini merupakan sumber tenaga yang sangat penting untuk masa depan Malaysia. Walaupun negara masih bergantung kepada bahan api fosil dalam penjanaan tenaga,
Usaha untuk meningkatkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui semakin giat dilaksanakan melalui pelbagai dasar dan inisiatif kerajaan. Malaysia mempunyai potensi besar dalam pembangunan tenaga solar, hidro dan biogeosim yang boleh dimanfaatkan bagi memastikan bekalan tenaga yang lebih mampan. Baiklah, dengan kerjasama antara kerajaan, sektor swasta dan masyarakat, penggunaan tenaga boleh diperbaharui dapat diperluaskan bagi penyokong pembangunan ekonomi serta melindungi alam sekitar untuk generasi akan datang. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih atas kesudian anda semua kerana menonton dan mendengar pembentangan ini. Semoga perkongsian ini memberikan sedikit pengetahuan dan manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih.